Malam Daun Payah Rumput, di mana ada 100 tapak yang berada di sini. Hari ini saja ada lebih kurang 90 orang peniaga. Seperti semalam juga saya walkabout pasar malam di Taman Bertamjaya. Hari itu usia dia dah menjangkau 30 tahun lebih, yang ni 20 tahun. Dan kita ada satu lagi yang antara yang terpanjang di dalam Daun Payah Rumput ni, iaitu di Taman Rambai Jaya. Jadi alhamdulillah, rata-rata saya tengok pengunjung memang setiap minggu akan penuh di kawasan ini. Semua pengunjung datang daripada kawasan sekitar Tanjung Minyak, Taman Rambai Jaya, Taman Rambai Utama. Jadi seperti semalam juga, bukan sahaja orang daripada kawasan Payah Rumput, malah daripada kebanyakan tempat di Negeri Melaka, sejauh dari Alor Gajah tadi pun datang berniaga di sini. Jadi insyaAllah kita harap supaya pasar malam ini akan terus menjadi satu kekuatan ekonomi, terutama untuk golongan Bumiputera orang Melayu.